Korang tahu tak, masa Perang Dunia Pertama, Jerman pernah perang kat Rusia sampai hancur terus satu army. Dan perang ni dipanggil a Battle of Tannenberg. Ceritanya bermula lepas Austria-Hungary isytihar perang dengan Serbia pada 28 Julai 1914. Rusia pun masuk campur sebab nak lindung Serbia. Maklumlah, diorang ni memang ada hubungan rapat sama bangsa Slavik. Jadi bila Rusia gerak askar nak defend Serbia, pada 1 Ogos 1914, Jerman terus isytihar perang dengan Rusia untuk backup Austria. Tak cukup dengan tu, pada 3 Ogos 1914, Jerman pula isytihar perang dengan Perancis. Masa ni Jerman dah ada satu strategi besar, nama dia Schlieffen Plan. Plan ni muncul sebab Jerman risau kena serang dari dua arah sekaligus, Perancis di barat dan Rusia di timur. Jadi strategi dia, kita belasah Perancis dulu, kasih settle, baru patah balik ke timur untuk serang Rusia. Keyakinan Jerman tinggi sebab masa tu semua orang tahu Rusia ni negara yang besar. Nak kumpul askar lambat, nak gerak logistik pun lambat. Tapi yang mengejutkan, kali ni Rusia bergerak jauh lebih cepat daripada jangkaan. Masa Jerman tengah sibuk kerah tentera ke barat nak serang Perancis, Rusia pun dah ambil peluang untuk serang ke arah timur, masuk kawasan Jerman sendiri. So, macam mana dengan rupa serangan Rusia ni? Dan apa yang terjadi dekat Jerman lepas tu? Tunggu di part 2.